Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam video pembentangan latihan keselamatan. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang choking atau dengan nama lainnya tercekik. Choking ini adalah satu situasi kritikal di mana ia berlaku apabila makanan yang dimakan tersangkut di saluran pernafasan dan menghalangi aliran udara ke paru-paru. Situasi ini sering terjadi kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa ketika makan dengan terburu-buru. Antara penyebabnya, yang pertama, memakan makanan yang keras dan tidak dikunyah dengan betul. Yang kedua, gangguan penyakit disfagia, iaitu sejenis penyakit yang membuat kita susah untuk menelan. Dan yang ketiga, mengambil alkohol secara berlebihan dan akan menurunkan refleks untuk menelan. Antara sebab berlaku choking iaitu tercekik, terutamanya pada kanak-kanak dan warga emas. Makanan yang tidak dikunyah dengan betul dan juga dimakan terlalu cepat, atau makanan yang licin dan mudah tersedut seperti anggur bulat, sausage atau gula-gula keras yang boleh menyekat saluran pernafasan. Yang kedua, objek kecil juga bahaya terhadap kanak-kanak apabila mereka ingin tahu atau memasukkan ke dalam mulut mereka kerana mereka bersifat ingin tahu. Mereka seperti bateri kecil, shilling, mainan kecil, penutup pen dan bahagian kecil yang lain yang mudah tercekik ditekak. Yang terakhir juga ialah cecair seperti air ataupun air liur yang boleh menyebabkan tercekik atau tersedut ke dalam trachea dan bukannya esophagus. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita merawat masa yang tercekik, kita perlu kena pasti tanda-tanda tercekik seperti tidak boleh bercakap dan tidak boleh bernafas, atau tangan mereka yang sedang memegang leher mereka seperti ada sesuatu yang tersangkut. Jika mangsa boleh batuk atau bernafas, kita perlu galakkan dia untuk batuk dengan lebih kuat untuk mengeluarkan objek tersebut. Jika mangsa tidak boleh bernafas atau mengeluarkan suara, kita perlulah melakukan teknik Heimlich maneuver, iaitu ia sesuai untuk kanak-kanak yang 1 tahun ke atas dan juga kepada orang dewasa. Baiklah kawan-kawan, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk kita melakukan teknik Heimlich maneuver. Mula-mula sekali, bila ada masa sikit, kita pastikan kaki kanan atau mana-mana kaki kita berada di tengah antara kaki mangsa untuk keseimbangan waktu kita melakukan teknik maneuver ini. Mula-mula kita genggam tangan kanan untuk letak dekat atas kepala hampir ke baras dada di atas di sini. Lepas tu kita akan tekan dengan tangan kiri. Kemudian kita akan tekan dan tarik secara tiba-tiba agar mangsa boleh mengeluarkan apa-apa objek yang tersangkut di bahagian saluran pernafasan seperti ini. Satu, dua, tiga. Lebih kurang macam tu ya kawan-kawan untuk melakukan teknik ini. Sekarang dah Apabila mangsa tidak sedarkan diri, berikan mangsa secara perlahan hubungi 999. Lepas itu kita buat CPR dengan tekan dada secara 30 kali dan periksa mulut untuk melihat objek tersebut boleh dapat dikeluarkan. Untuk bayi yang berumur kurang dari 1 tahun apabila tercekik, baringkan bayi dengan letakkan di atas lengan seperti ini, tepuk belakangnya 5 kali. Apabila objek tidak dapat dikeluarkan dari mulut bayi, pusingkan bayi menghadap ke atas, tekan dada dengan 5 kali menggunakan 2 jari ataupun menunggu bantuan tim. Berikut adalah
soalan kuis mengenai choking. Yang pertama, apakah tanda paling biasa seseorang sedang tercekik? A. Menangis dengan kuat. B. Memegang leher dan tidak boleh bercakap. C. Bersin berulang kali. D. Berjalan perlahan-lahan. Jawapannya adalah B. Memegang leher dan tidak boleh bercakap. Soalan kedua, apakah langkah pertama jika seseorang masih boleh batuk ketika tercekik? A. Tepuk belakangnya dengan segera. B. Suruh dia minum air. C. Galakkan dia terus batuk. D. Lakukan CPR. Jawapannya C. Galakkan dia terus untuk batuk. Apakah nama teknik yang digunakan untuk bantu orang dewasa yang tercekik sebenarnya? A. CPR. B. Heimlich Maneuver. C. Teknik RICE. D. Bantuan pernafasan mulut-mulut. Jawapannya adalah B. Heimlich Maneuver. Di manakah kedudukan tangan semasa melakukan Heimlich Maneuver? A. Di atas tulang rusuk. B. Di bawah pusat. C. Di atas pusat dan bawah tulang dada. D. Di bahagian dada kanan. Jawapannya ialah C. Di atas pusat dan bawah tulang dada. Soalan 5. Apa yang perlu dilakukan jika mangsa yang tercekik tidak sedarkan diri? A. Biarkan dia berehat. B. Berikan air untuk minum. C. Mulakan CPR, hubungi bantuan kecemasan. D. Tunggu beberapa minit. Jawapannya ialah C. Mulakan CPR dan hubungi bantuan kecemasan.